Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Syazah Yasmin binti Ismail dari SK Desa Bandar, Kuala Lumpur. Dalam video ini, saya nak menerangkan apakah itu kaedah gabung bunyi kata ataupun singkatannya ialah KGBK. Semua antara kita dah sinonim dengan masalah murid tahun 1 tidak boleh membaca walaupun pernah mengikuti persekolahan di prasekolah. Jadi saya cuba untuk mengatasi masalah ini dalam kalangan murid-murid saya. Sepanjang saya menjadi guru prasekolah, telah banyak kaedah dan teknik kaedah membaca yang telah saya cuba. Antaranya ialah kaedah fonik, kaedah abjad dan juga kaedah seluruh perkataan. Walaupun setiap kaedah ini mempunyai kelebihan masing-masing, tetapi saya merasakan kaedah ini tidak dapat membantu saya untuk membantu murid saya dapat belajar membaca dengan lebih cepat dan lebih lancar sebelum memasuki tahun 1. Oleh itu, saya mencari kaedah yang sesuai melalui pembacaan saya agar saya dapat mencari solusi bagaimanakah saya nak membantu murid-murid saya boleh membaca sebelum masuk ke tahun 1. Kaedah gabung bunyi kata ataupun KGBK diilhamkan oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Ishak Harun pada tahun 1979. Kaedah ini sebenarnya diilhamkan dan dicipta untuk mengatasi masalah murid-murid di sekolah rendah yang tidak boleh membaca. KGBK diibaratkan seperti kaedah 4 dalam 1 di mana KGBK adalah gabungan beberapa kaedah yang lain seperti kaedah abjad, kaedah fonik, kaedah cerakin dan juga kaedah seluruh perkataan. KGBK dibina dengan mengambil kira sistem ejaan fonemik, suku kata yang jelas dan juga perkataan yang lebih mudah. Dalam KGBK, murid tidak perlu diperkenalkan dengan semua 26 huruf. Dengan KGBK, murid tidak perlu mengenal kesemua 26 huruf untuk belajar membaca. Dalam KGBK, hanya dengan 4 huruf sahaja, murid sudah boleh belajar mengenal huruf, menyebut suku kata terbuka KV, membaca perkataan KV, membaca frasa dengan suku kata terbuka KV, dan juga ayat pendek dengan perkataan suku kata KV. Menarikkan, 4 huruf saja tapi murid boleh membaca daripada mengenal huruf sehingga membaca ayat. Ini adalah contoh dengan 5 huruf murid boleh membaca ayat. Huruf yang diperkenalkan contohnya A, I, U, B dan juga C. Ini adalah contoh ayat yang murid boleh baca dan bina berdasarkan 5 huruf tersebut. Abu, cucu, aci. Hasil pembacaan saya terhadap beberapa kajian berkenaan dengan KGBK, saya merasakan kaedah ini sangat mudah digunakan dan murid saya boleh membaca dengan cepat sebelum memasuki ke tahun 1. Ya, benar. Dalam kajian yang saya lakukan kali ini, saya mendapati murid saya bersemangat untuk membaca sama ada di sekolah maupun di rumah bersama ibu bapa. Murid saya juga boleh membaca dengan lancar dalam masa yang singkat. Kenapa saya kata saya dapat ajar anak murid saya membaca dengan lebih cepat? Kerana sebelum penggunaan kaedah KGBK, saya telah menggunakan kaedah lain yang memperkenalkan semua 26 huruf terlebih dahulu sebelum mempelajari kemahiran yang lain. Contohnya kaedah abjad, murid diperkenalkan dengan 26 huruf terlebih dahulu.
Mengikut pengalaman saya, untuk mengajar dan murid belajar ke semua 26 huruf ini mengambil masa yang sangat lama. Kadang-kadang boleh capai hingga 2 bulan. Dalam tempoh 2 bulan ini, murid-murid akan merasa sangat kurang bermotivasi kerana mereka hanya belajar huruf-huruf sahaja. Berbanding dengan kaedah KJBK dengan mengenal hanya 4 atau 5 huruf saja, murid dah boleh baca perkataan KB-KB dan juga boleh membaca frasa serta ayat pendek. Jadi murid lebih seronok untuk belajar membaca dan lebih bermotivasi. Ibu bapa juga setuju dengan hasil kajian ini di mana mereka melihat anak-anak mereka dapat membaca dengan lancar dalam masa yang cepat. Jom kita teruskan dengan pembentangan saya.